Banyak ni. Kita yang orang ke tiga lah tu. Ya. Selamat pagi guys. Hari ini saya berada di Tanjung Leman. Saya bersama dengan Tekong Jiwa Pancing Lee. Jiwa Pancing Lee. Ada Errol, ada Arif belakang, ada Hakim. Apa nama dia? Hakim apa? Hakim Enzo. Bukan Hakim Enzo. Bukan eh? Yang tu tak kenal. Oh, tak kenal. Jadi kita ada geng Wey. Ada Pak An dan kita Tekong lah. Ini Tekong Lee. sekarang Tekong Lee dengan ada awak-awak seorang. Okey. InsyaAllah. Bismillah. Tengah buat intro kan kata. Intro. Pak bagi. Kecil juga, kerapu ke? Bukan. Oh, lemak. Warakuda. Weh, ada 2 ekor siap warakuda. Weh, nasib baik dia tak putuskan tungsten aku. Nasib baik tak putuskan tungsten. Weh, nasib baik. Weh, geri. Geri. Sekumpulan warakuda siap. Weh, bahaya siap. Bahaya. Ini jahat ni. Ngeri. Nasib baik siap. Nasib baik. Dia makan ngam-ngam dekat hook. Dah cek leader. Dah check dah. Dah check okey. Walah. Kena. Ada. Tak lari pun. Saya kat bawah je. Macam kerapu je. Kerapu? Ke apa? Serius lah, tak gerak tu. Tak berpusing-pusing je. Ke karang? Tak ada. Tak ada giling. Kerapu. Kerapu Jauh-jauh kembali kerapu. Alhamdulillah, kerapu pun kerapu. Rezeki. Hati-hati kalau pergi dengan Hakim meluk-meluk orang. Muka dah barai. Kena angin. Inilah dia guys. Tu buat apa? Siap dia tadi. Kena juga. Banyak. Fishing Dorado. Kena je. Dorado. Boleh. Dorado.
Lompat-lompat Mana dia? Naik ya? Dia makan tepi tu dia kuat tu. Alhamdulillah. Tak masuk. Tengah frenzy Dorado guys. Banyak gila Dorado. Depan, belakang, kiri, kanan semua kena. Sekejap Buat. Alhamdulillah. Woo! Beautiful fish. Alhamdulillah. Lawa ikan ni. Dorado ikut aku. Dorado lagi guys. Dorado lagi. Dorado. Mana dia? Tahu? Woi, dia masuk tali pula. Dia masuk tali, dia nak pergi tali. Lepaskan tali ni. Macam mana lah. Tali pula kau. Biar dia begini. Alhamdulillah. Seekor lagi Dorado. Dorado. Dorado seekor lagi. Mantap. Baring-baring ni sedap lah. Dorado ni guys, dia satu spesies yang cantik. Lepas ngam. Lepas. Relax. Apollo turun full house, turun full house. Betul. Full house ni. Nampak? Selor dia guys. Wah. Kasar. Wih. Kasar selor dia. Punya best. Aku tak bawa Apollo. Tapi tak apalah, main jig lah. Mana tahu tenggiri Tegati. Bonus. Pasal ni juga. Masih tu. Mudim. Untuk mudim lagi Rik. Ni dia ke sini, dia. Banyak dia. Situ ni lah. Pasir. Kampung dia. Bapak dia betul-betul dia makan dia. Haji. Oi, tangkut pula. Oh, bukan. Dia hilang. Tali, warna tali tu kau ni. Patut dah berat. Ada. Jangan bawa dia kasih ke tali. Jangan kasih dia bawa ke tali. Dia bakal lari. Yang kecil. Yang kecil. Cih. Telur apa? Noh. Kerisi. Balik punya jauh kerisi. Jaga dia. Alhamdulillah. Kerisi pun sedap juga. Alhamdulillah. Mantap. Nampak? Ini baru cara dia, Rip. Ui, luar dia. Pakai rotoman. Wah, air susah siap. Bat pendek tak dia. Aduh, pakai rotoman. Aduh. Pakai rotoman pula. Sekejap belum. Nekan
Menekan-nekan. Nekan-nekan. Nekan ada. Kuat nekan. Kuat nekan. Oh. Pakai rotoman kak. Jam dia pagi tu. Aku tengok kau pamir macam mau belajar ke. Rotoman siap. Tak ada ubat pendek. Aduh payah siap. Aduh, memang payah. Kena besar. Oh, penat Tahu tak tu. Cecek ah. Cicit. Dia pun dah. Cicit kan. Apa tu? Merah ke kaci? Domo juga. Kaci. Kaci juga. Mantap. Mantap guys kaci. Kaci. Padu. Saiz-saiz dia. Padu-paduan. What a beautiful fish. Kaci Malaysia. Inilah kaci guys. Bukan kambing ke MJ ke. Inilah kaci. Inilah kaci yang Inilah kaci yang sebenarnya. Tolak. So habislah trip kita. So yang mana nak booking trip Lee dia pancing Lee mana nombor telefon? Oh ni dia nombor telefon dia. Nampak ni? Oh, bukan kena pandai ada apa Ni nombor telefon dia. Kalau nak booking dengan dia. Okey ni hasil dia hari ni guys. Memang trip Lee jarang mengecewakan guys. Tengok. Oh banyak. Bawah-bawah tu pun banyak ikan laut yang banyak Belakang ada lagi ikan. Wati. Paru-paru mantap. Nanti kita repeat. Let's go.